Sir Charles Spencer Chaplin, lebih dikenali sebagai Charlie Chaplin, dilahirkan pada 16 April 1889 di London, England. Ialah seorang pelakon komedi, pembikin filem, dan komposer British yang legenda. Beliau mencapai kemasyhuran global dalam era filem senyap, menjadi salah seorang tokoh paling ikonik dalam sejarah sinematik. Wataknya yang paling kekal, ditrampi Charlotte, seorang gelandangan yang baik hati, optimis, dan bermaruah dengan misai berus gigi, topi bola, seluar besar, dan tongkat, mendapat sambutan di seluruh dunia. Kejaya Chaplin menjangkau lebih daripada 75 tahun, dari hari-hari awalnya di Dewan Muzik dan Vaudeville sehingga menjadi salah seorang artis paling berpengaruh dan dikenali pada abad ke-20. Beliau adalah perintis Hollywood awal, mengasaskan bersama studio filem United Artists pada tahun 1919. Kejeniusannya bukan sahaja terletak pada ketepatan masa komedi dan humor fizikalnya, tetapi juga pada keupayaannya untuk menyelitkan filem-filemnya dengan ulasan sosial dan patos. Beliau menulis, mengarah, menghasilkan, menyunting, membintangi, dan sering menggubah muzik untuk kebanyakan filemnya. Beberapa karya beliau yang paling diraikan termasuk The Kid, 1921, The Gold Rush, 1925, City Lights, 1931, Modern Times, 1936, The Great Dictator, 1940, filem bicaranya yang pertama, sebuah satira berani terhadap Adolf Hitler. Filem senyap Chaplin melangkaui halangan bahasa, menjadikannya superstar antarabangsa. Walaupun menghadapi kontroversi politik di kemudian hari, kecemerlangan artistik dan impak mendalamnya terhadap filem kekal tidak dapat dinafikan. Beliau menerima anugerah kehormat Akademi pada tahun 1972 atas kesan tak terhingga yang telah beliau berikan dalam menjadikan filem sebagai bentuk seni abad ini. Beliau dianugerahkan gelaran Sir oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 1975. Legasi Charlie Chaplin terus memberi inspirasi kepada pembikin filem dan menghiburkan penonton, mengukuhkan statusnya sebagai master pawagam yang abadi.